Malaysia sedang melangkah ke arah negara AI 2030. Berteraskan prinsip Malaysia Madani dan RMK13, Malaysia membina era AI bersama rakyat. Memerlukan usaha daya cipta, inovasi yang juga akan memenuhi keperluan pasaran. Negara AI dibina dengan rakyat yang celik, mahir dan yakin menggunakan teknologi digital termasuk AI. Tanpa kesedaran dan akses, akan ada yang tercicir. Sebab itu Kementerian Digital mewujudkan Rakyat Digital, sebuah ekosistem pembelajaran nasional yang membawa rakyat daripada kesedaran kepada akses, seterusnya penerima gunaan teknologi. Dan ini Ardi, sahabat digital anda. Hai semua! Baru bermula atau mahu melangkah lebih jauh? Jom ikut Ardi. Di Hub Literasi Digital, pelajari asas teknologi kompleks seperti AI, blockchain, pengkomputeran awan dan lain-lain. Belajar secara percuma, mengikut masa sendiri dan peroleh sijil atau lencana. Istimewa untuk para belia. Jangkapkan kursus terpilih untuk mendapatkan aplikasi AI percuma selama 3 bulan bermula 31 Ogos. Pada yang mencari pensijilan kemahiran, sila masuk ke Hub Kemahiran Digital. Pelbagai kursus tersedia untuk semua. Rakyat Digital Global Learning Plus adalah akses percuma kepada kursus bertaraf dunia dari Coursera. Dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia. Hai Ardi, boleh saya sambung? Boleh. Rakyat Digital bukan sekadar tempat belajar. Ia membantu anda memahami, meningkatkan kemahiran dan menggunakan teknologi untuk mencipta nilai. Bila rakyat semua belajar, Semua rakyat boleh. daftar sekarang di rakyatdigital.gov.my